Bayangkan anda sedang berada di Australia. Tiba-tiba anda ternampak sebiji telur. Tapi warnanya hijau gelap, hampir kehitaman, berkilat seolah-olah bukan dari dunia ni. Telur apa ni? Telur dinosaur ke? Itu telur akulah! Bukan dinosaur. Telur ini sebenarnya milik burung ni. Sekali pandang mungkin anda ingat ia burung unta. Tapi hakikatnya ini adalah burung emu. Burung kedua terbesar di dunia selepas burung unta. Kalau dekat Malaysia memang tak jumpa lah, sebabnya dia hanya ada di Australia. Apa yang unik tentang burung ni? Telurnya berwarna hijau zamrud, gelap tapi berkilat seperti batu permata. Sebenarnya warna ini terhasil semula jadi daripada pigmen yang dipanggil biliverdin. Biliverdin membantu pencemaran telur di antara rumput kering sambil melindungi isi telur dari kering atau rosak. So, bukan si emu yang cat telur dia. Ini semua proses semula jadi semasa telur terbentuk. Selain warna, saiz telur emu memang luar biasa. Dia boleh panjang sehingga 13 cm dan lebar 9 cm. Saiznya hampir sama dengan bola sepak. Bayangkan saiz itu di tangan anda. Memang besar gila kan? Ini kira-kira 10 kali ganda saiz telur ayam biasa. Kalau nak bandingkan, telur emu adalah kedua terbesar di dunia selepas telur burung unta. Selain warna dan saiz, telur emu amat keras. Kulitnya tebal dan kuat. Jauh lebih susah dipecahkan berbanding telur ayam biasa. Kalau nak pecahkan pakai jari memang tak boleh. Biasanya perlu alat tajam atau tumpul yang kuat, macam pisau atau tukul yang kecil. Itulah sebabnya telur ini bukan sahaja cantik tapi juga tahan lasak. Beratnya pula sekitar 450 gram. Cukup untuk buat telur dadah yang besar untuk sekeluarga makan. Boleh makan ke? Jangan risau, telur emu boleh dimakan. Rasanya lebih kaya dan berkrim berbanding telur ayam biasa. Sedikit rasa unik kerana ia datang dari burung liar. Cuma mahal sikit lah. Ianya jarang dijual. Saiznya besar dan perlu dijaga dengan teliti supaya tidak pecah sebelum sampai ke pembeli. Satu telur emu di pasaran global biasanya dia jual antara $20 hingga $50. Dalam ringgit Malaysia, lebih kurang 80 hingga ke 200 ringgit sebiji. Burung emu mampu bertelur antara 20 hingga ke 30 biji setiap musim. Dan yang paling menarik, yang menjaga telur bukan ibu, tetapi emu jantan. Dia akan menentaskan telur selama kira-kira 8 minggu tanpa makan. Tidak bergerak jauh, hanya duduk menutupi telur dengan badannya. Kadang-kadang dia tidur sekejap, tapi sentiasa memastikan telur tetap hangat. Walaupun hujan lebat atau panas terik, ia tetap duduk menjaga telur. Betul-betul bapa misali si emu jantan ni. Setia menjaga anak-anak yang bakal menetas. Sifat burung ni juga unik. Tenang tapi sentiasa berjaga-jaga. Bila berdepan bahaya, ia boleh lari laju sehingga 50 km sejam. Kakinya pula kuat dan mampu menendang dengan kuasa besar. Jadi jangan cuba dekat-dekat, nanti boleh sakit. Tahukah anda burung emu boleh hidup sehingga 10 hingga ke 20 tahun di habitat liar? Dan ia makan pelbagai jenis buah, biji-bijian, malah kadang-kadang serangga juga. Ada satu lagi fakta yang paling menarik pasal burung emu ni. Mereka pernah menang lawan askar Australia yang bersenjata. Dan kemenangan itu dicatat dalam sejarah yang digelar The Great Emu War. Kalau anda nak tahu kisah penuh Great Emu War, sila komen di bawah. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share kalau anda suka video ni.